Cuma sekarang ni saya kerap perut kejap-kejap buncit tapi kejap-kejap kempis. Dia buncit tu tegang sangat. Dengar Puan, saya tanya Puan. Puan ada pergi cek tak? Puan ada masalah hepatitis B tak? Saya dah pergi cek, doktor kata tak ada masalah. Okay, hepatitis B tak ada. Okey, untuk rahim, kanser rahim pun dah tak ada. Semua tak ada. Semua tak ada. Semua tak ada sebab bila perut buncit, kerak buncit, saya takut satu. Saya takut untuk peringkat awal. Ya okey, saya takut busung angin. Dengar lah. Saya takut busung angin. Maksudnya dia buncit, kembung, perut macam busung tu. Tapi sikit lah peringkat tak teruk lagi. Saya takut lama-lama dia akan dia kritikal yang besar. Boleh saya tahu umur Puan berapa? Saya 33. Mudah lagi Puan. Kalau macam tu Puan, mudah lagi insyaAllah ketahanan kita masih kuat lagi lah. Dengar saya kata nah. Sekejap lagi pergi cari. Tulis ada buka atas pen atas tulis. Boleh sekejap ya? Boleh. Sekejap. Ada lah atas pen ataupun rekod. Okey. Sebab saya takut. Ya, saya takut. Jangan risau lah. Saya risau. Kalau kerak sangat kita jadi macam busung, macam kembung perut kan. Ya, kejap kempis, kejap kembung. Kejap kempel, kejap kembung, kejap kembung. Saya takut. Takut jadi busung angin. Busung angin ni kebanyakannya orang yang jadi busung angin tinggi-tinggi pun 3 tahun dia tahan. Lepas tu dia 3 tahun dah kan. Masuk 4 tahun tu payah lah kata. Mula-mula dia di kembung macam tu. Kembung kempel. Lama-lama dia akan jadi busung. Dia bukan sihir tak. Dia bukan sihir. Dia selalu berlaku kerana sama ada hepatitis B, sama ada hati dia ada masalah, sama ada rahim dia ada kanser ke apa ke semua. Salah sebab lah. Jadi kita risau. Kita lebih baik kita buat pencegahan yang awal. Boleh ya? Boleh. Okey, Habib. Esok pergi cari seduduk bulu. Kenal tak? Pilih. Seduduk bulu. Seduduk bulu. Ya, daun dia. Ambil daun dia. Seduduk bulu tau. Dengar lah. Dan tu pergi cari minyak zaitun. Mudah saya kata cerita dua benda ya. Cari seduduk bulu. Kemudian cari minyak zaitun. Okey. Kemudian tu pergi carilah akak lalang. Pokok lalang kenal pokok lalang? Kenal dia banyak. Banyak kat sini. Ambil cekak je. Nanti saya bayar banyak. Ambil satu cekak dah cukup. Okey. Lepas tu ambil sirih Cina. Kenal sirih Cina? Pernah dengar. Okey, ambil sirih Cina. Dia kau macam sama banyak dengar kat lalang. Okey. Kita minyak zaitun tu kita masakkan dia sampai dia panas mendidih. Kemudian goreng dia semua. Masuk dalam tu. Minyak zaitun tu banyak dalam berapa? Satu botol. Satu botol. Oh, 1 botol. Okey. Ya. Ambil goreng semua masuk dalam tu sampai dia keluar asap putih. Bila keluar asap putih, tunggu sampai dia sejuk. Jadi ambil dia sehari-hari minum 2 sudu teh. Okey. Buat amalan hari 2 sudu teh. Boleh? Okey. Dia gangguan ke sebenarnya Ustaz? Ke macam mana? Bukan gangguan. Saya takut.